Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan mengajar kawan-kawan membuat kad raya digital menggunakan Canva. Pertama sekali, kita perlulah login ID Delima. Terusnya, kita cari Canva. Apabila kawan-kawan berada di page ini, search kad raya dan pilih design yang kawan-kawan nak. Kita edit dulu perkataan ini. Boleh tukar saiz font di sini atau drag sahaja. Kita juga boleh tukar jenis font mengikut kesesuaian. Untuk menambah teks, tekan teks dan pilih heading. Edit teks tersebut. Klik di sini untuk menukar warna font. Tekan elemen untuk menambah elemen. Gunakan keyword seperti if, ketupat atau unta mengikut kreativiti. Tekan animate untuk menambah animasi. Untuk tambah muzik, klik audio. Pilih lagu yang bersesuaian. Apabila kawan-kawan sudah berpuas hati dengan kad raya ini, kita akan hantar ke Google Classroom. Masuk ke kelas anda dan tekan classwork dan tekan ini. Tekan add or create dan pilih link. Untuk mendapatkan link, ambil dari Canva. Tekan share dan pilih anyone with the link. Tukar kepada CanView. Kemudian, paste link tersebut. Jangan lupa untuk tekan turn in. Akhir sekali, isikan Google Form. Paste link yang sama di ruangan ini.